Kalau pakai pipe biasa boleh tak? Okey Kak, memang boleh. Pipe biasa pun boleh. Sebab dalam kotak ni dia dah bagi muncung-muncung yang sesuai untuk pipe yang nak dipakai. Kalau contoh dekat rumah saya tak pakailah muncung-muncung ni sebab boleh terus direct pakai dekat saya punya pipe sink. Jadi kalau untuk pipe biasa, dia akan pakai muncung yang atas ni. So jom saya tunjukkan macam mana nak pasang. So ni contoh pipe biasa lah sebab dekat rumah saya tak ada pipe yang besi tu kan. So saya ambil contoh pipe ni dalam bilik air tapi dia tak ada alur. So dia boleh jadikan contoh, ambil fitting ni, mulut ni, and then sumbat je dia dekat dia punya ujung tu, and then dia ada skru kat tepi. Korang boleh longgarkan dia ataupun ketatkan dia supaya dia boleh masuk dengan kemas. Lepas tu pasang terus direct filter tu sebab dia dah ada alur skru kan. So dia dah boleh pasang. So lepas ketatkan dengan betul, boleh terus pakai macam biasa. Bila saya tukar dia mode kepada filter, okay, so dia akan keluar dekat belah sini. Dia keluar dengan okey kan. So memang boleh pakai dekat pipe biasa. Jadi korang dapat minum air dengan yang dah difilter dengan selamat dan sihat. Alright.